Okay, kat sini macam mana kita nak buat truth table untuk yang ni. So first kita kena kira kita punya compounds ada berapa. 1, 2, 3. So macam nak buat compound untuk 3 benda. PQR. Sebab selalunya kita buat PQ, lepas tu ada yang table tu kita dah boleh hafal dah. So tapi yang ni kita ada 3. So listkan dulu macam biasa. Ini kita punya column. So kita kena ada 8 row. Macam mana saya tahu 8? Sebab formulanya 2 kuasa N sama dengan kita punya total row. So 2 kuasa N tu berapa kita punya compound. So kita ada 3. So 2 kuasa 3 adalah 8. So kita kena ada 8 row. So untuk first row kita buat 4 true, 4 false. So true, 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 false, 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 false. Untuk Q pula kita bahagi dengan 2. So 2 true, 2 false. True, true, false, false. True, true, false, false. Yang ni pun kita bahagi 2. So 1 true, 1 false. True, false, true, false, true, false, true, false. So untuk kita punya ni dah siap. Jadi kat sini saya sarankan kita buat 1 by 1. Tapi before that kita kena tahu apa je untuk kita punya truth table. Kita ada beberapa simbol dalam truth table yang kena ingat. Yang pertama, ini adalah N. Secara matematik dia adalah darab. Yang kedua, ini adalah OR. Secara matematik dia adalah tambah. Ini adalah negation. Secara matematik dia terbalik. Dia ada banyak simbol. Saya akan guna yang ni. Yang ni pun boleh dikira as simbol negation. So buat one by one. Ini dulu, lepas tu yang ni. So P conditional proposition Q. So korang kena ingat lah macam mana. Tapi untuk yang conditional proposition, saya selalunya ingat kalau yang terakhirnya yang tu adalah yang tu, kecuali yang false. Contoh, true dengan true, yang terakhir adalah true, so true. True dengan true, yang terakhir adalah true. True dengan false, yang terakhir adalah false. True dengan false, terakhir adalah false. False dengan true, terakhir adalah true. False dengan true, terakhir dia true. False dengan false, true. Except false dengan false, kita tak ambil yang terakhir. So false dengan false, true. Kita tak, kalau boleh jangan hafal daripada table je, sebab kita kena buat macam ni lah. Kalau hafal nanti kita yang sendiri yang confused. So saya akan buat yang ni pula berserta dengan negation. So terbalikkan je, tu jadi false. Ini jadi false, true, true, false, 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 false. Yang ni pula Q and R. So N kita adalah darab. Lagi satu saya nak bagi tahu. Dalam binary code ataupun computer science, kita belajar truth table ni secara logik. Maksudnya F2 kita anggap dia sebagai kosong, F2 kita anggap dia sebagai false, F2 kita anggap dia sebagai close ataupun tutup. Kalau true kita anggap sebagai 1, true, open. Jadi dalam ni kita anggap 1 sebagai 1,
false sebagai kosong. So N ni adalah darab. Jadi macam mana nak tahu? Q dengan R. Q dengan R. True, true. 1 darab 1, 1. 1 darab kosong, kosong. False darab true. False darab true. Kosong darab 1, kosong. False darab false. Kosong darab kosong, kosong. True darab true. 1 darab 1, 1. 1 darab kosong, kosong. Kosong darab 1, kosong. Kosong darab kosong, kosong. So, jangan tulis macam ni. Ni binary code. Jadi, kita akan tukar balik. Satu adalah true, false, 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 false. Ini cara saya macam mana nak buat yang N dengan OR. Supaya lagi senang. Tapi ikut korang lah, korang nak buat macam mana. Last one, yang semua. So, yang ni kita dah ada yang ni. Yang ni kita dah ada yang ni. So, tinggal tambah je. Ini kan tambah. So, kalau saya akan guna juga macam binary code tadi. Tapi ikut korang nak buat macam mana. So, F tambah T. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Lepas tu tukar balik. True, false, true, 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 false, false, false. So, ni kita punya truth table untuk negation, P, conditional proposition, or Q and R.